Dengar cakap cikgu. Fill in the blank with correct answer. He did it again. Bagus Syarif Aiman. Wow. 12 sama ketika ini. Amirul Sazwan. Come on. Satu servis ke belakang. Ini Chow kepada Lee. Oi, alamak. Laju pula. Dia dilipat. Nguyen Van Lee. Uh. 13 Vietnam. Tiga belas Vietnam sekarang ini. Sangkut satu. Lama dapat diambil tetapi masih lagi. Afifuddin. Oh! Satu tindakan kemas daripada Afifuddin. Kalau kita lihat satu tapakan ini, walaupun Nguyen tak bersedia, tetapi kalau dia dapat ambil pun batal sebab langgar jaring. Ha. Van Lee langgar jaring je nampak. 13 sama. 13 sama. Oh, ini mau 17-16 ni saya silap ni. Siapa yang 17 tu lah yang tak tahu tu. Oh. 13 sama guys. Mata 14 satu tengok. Come on. Alah! Aduh, bola tu dah kena dah dekat jaring tu. Ayong dah mencuba dengan terbaiknya. Tapi tak ada jodoh. Bola tu kalau jatuh tu. Betul lah tu. Kan dia, ya Allah ya Karim. Aduh. Servis di tangan Vietnam. 14-13. Set pertama kita menang 15-10. Kita tunduk pada 15-12 set yang kedua. Tapi kali ini. 3 ada nombor jersey Nguyen Hong Lan. Servis daripada Lan ini. Diambil Ayong satu. Ada 2. Afifuddin blocking masih ada. Ada lagi. Aidil Aiman dia pula. Hey! Aidil Aiman. Oh, nayo demo. Oh, alolah. Kawan tadi risau tengok. Wanolah. Aidil Aiman. Oh, macam-macam lah demo ni. Oh, nayolah. Aidil Aiman. Oh, demo tengoklah ni. Oh, ketika ni pas buah Amirul Sazwan. Antara ini dipukul oleh Afifuddin, ada blocking. Tapi Aidil Aiman bersendirian di situ. Melakukan satu tapakan. Oh, nayo. Hui, 14 sama. Saya rasa keadaan sekarang ini tak sesuai ditonton oleh semua orang. Jika anda ada penyakit lemah jantung, kencing manis, anxiety dan sebagainya, sila tarik nafas dalam-dalam. Sebab, ini belum final. Ini baru separuh akhir. Tapi perlawanannya memang begitu mengakibatkan kami yang di sini duduk pun tergangkat daripada kursi. Yang ada gaut jangan makan udang. Kerana ini akan menyebabkan kegatalan. Amirul Sazwan, tolakkan mudah. Ini nampak macam masalah je. Ada fastball, ada Aiman lagi. Alamak terlepas. Oh, Allah lah demo Aidil Aiman. Oh, sayang kita. Oh. Kita lihatlah bagaimana ketenangan Aidil Aiman. Dia melakukan tackling walaupun satu kaedah cross court yang dilakukan oleh Vietnam. Tetapi Aidil Aiman menunggu di situ. Dan Syarif Aiman pula
Macam biasa, fill in the blank with correct answer. Woo! Mata ke-15 untuk Malaysia. Ketika ini servis mudah di tangan Vietnam. Kita boleh dapat angka 16. Dapat 16 insya-Allah. 17-15 kita punya. Dengan syarat pertama servis ini mudah diambil. Ada Aidil Aiman. Ada Syarif Aiman. Best stroke. Oi, jarang-jarang berlaku. Syarif Aiman. Best stroke. Rupa-rupanya Malaysia ada semua taktikal ini. Tetapi mereka menyimpan di saat-saat akhir untuk menghiburkan penonton dan menyeksa jiwa kita ini. Mata ke-16 Malaysia dengan satu libasan yang cukup baik daripada Syahril Aiman. Ketika ini keempat-empat pemain kita berpegangan tangan sambil memberikan semangat kepada rakan masing-masing. Dan di kala ini pemain Vietnam juga berdiri umpama tugu negara. Kerana beranggapan bahawa habislah kita balik kena bahan ni. Jadi 16 Malaysia, 14 Vietnam.